Tapi baru-baru ni dia ada hubungi saya lagi. Dia kata ada masalah lain pula, iaitu masalah eco idle tak berfungsi. Satu hari tu dia perasan bila dia berhenti dekat traffic light atau dekat mana-mana yang dia dah selepas memandu, berhenti tak ada eco idle. So dia curious lah kenapa kan. Saya pun tak pastilah saya nak bagi apa-apa idea. So saya rasa mungkin ada kaitan dengan start and stop button tu. Tapi untuk confirm kan, cadangkan dia pergi ke service center. So dia pun dah pergi service center. Dia sharekan semula kepada saya apa yang service center dapati. So dia buat inspection. Dia kata sebenarnya puncanya ialah bateri. Bateri dia dah semakin lemah. So eco idle ni dia ada kaitan dengan bateri. Bila bateri tu di bawah level tertentu, dia akan berhenti berfungsi sebab dia nak mengurangkan bebanan bateri lah. Jadi memang dia secara automatik tak berfungsi, bukan sebab eco idle tu rosak, dia ada fungsi yang lain. So bermakna dia perlu tukar bateri. Dia pun service center pun ada check bateri dia, memang dia punya status dia replace bateri. Tapi bateri tu tak adalah habis terus, maknanya masih boleh digunakan, cuma dia di bawah level yang fit untuk eco idle. Hasil saya dia kata 275 dan ke atas yang sepatutnya, tapi sekarang dia dah 190 lebih, dah lebih rendah, walaupun dia top up bateri ke apa kan. Tapi buat masa sekarang ni masih boleh pakai lagi dia kata, tapi kena offkan eco idle tu bila kita dah start enjin. Tekan eco idle off supaya dapat mengurangkan penggunaan bateri tu lah. Walaupun dia eco idle tak hidup, tapi dikuatiri dia akan cuba nak hidupkan lah, maknanya ada connection dengan eco idle. So bila kalau still nak pakai lagi, kena tekan eco idle off sampailah ada bajet untuk tukar bateri. Harga bateri ni untuk Activa yang ada eco idle ni dia mahal sikit tau. Dia kata dalam 500. Tapi tak tahulah, saya baca dekat Facebook ada yang dapat lebih murah. So itulah ya. So pastikan anda beli bateri yang sesuai. Okay, itu saja saya nak kongsikan hari ini. Sekiranya anda ada mengalami masalah eco idle tak berfungsi, kemungkinan ia berkaitan dengan bateri kereta anda. Menurut viewer tu, dia dah gunakan kereta setahun 6 bulan macam tu lah, setahun setengah. So biasa bateri lifespan lebih kurang macam tu lah, 2 tahun. Kalau lama pun 2-3 tahun kan. Bergantung pada cara kita guna kot. So itu saja saya nak kongsikan hari ni, ringkas saja. Dan saya ingin ambil kesempatan ini juga untuk menyeru pada anda semua untuk turun mengundi pada 19 November 2022 hari Sabtu ini. Di mana tempat anda didaftarkan. Kalau anda masih lagi di kampung, pulanglah ke kampung, kerana inilah tanggungjawab kita untuk memilih kerajaan dan pemimpin yang kita percayai. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hati-hati mandu.